Ini adalah Honda Prelude 2026 versi production dan harganya mungkin hampir RM500,000. Wow. Kalau korang ingat, konsep dia pernah datang masa Claims 2024, jadi inilah pandangan pertama coupe ini. Dan kalau tak ada aral melintang, insya-Allah launch rasmi nanti dijangka Claims tahun ini. Dari segi asas, dia memang rapat dengan Honda Civic Type R FL5. Bahagian depan dari segi struktur, steering, suspension semua berkongsi. Belakang pula lebih kepada platform Civic eHEV, ring kuasa, enjin 2 liter eHEV, 203 PS dan 315 Nm torque. Macam Honda hybrid lain, dia memang banyak jalan guna motor elektrik. Enjin akan masuk bila perlu atau masa kelajuan tinggi. Gearbox dia unik sikit. S Plus Shift ni simulate rasa dual clutch, jadi memang terasa macam ada tukaran gear siap dengan rev mesh. So bila drive, dia akan turun gear dan naik gear ikut input throttle dan braking, walaupun sebenarnya tak ada gear fizikal. Spek Malaysia setakat ni yang kita akan dapat adalah 19 inci punya rim, Brembo brakes dan Honda Sensing terbaru. Blind spot pun dah ganti lane wash. Interior depa tak bagi tunjuk lah, so korang layan je foto daripada internet ni. Positioning dia memang jelas, ia bukan Type R. Dia coupe hybrid untuk daily use, tetapi masih boleh bagi lagi driving engagement. Ini memang tema Prelude sejak diperkenalkan dari dulu lagi, jadi jangan persoalkan. Dan Honda Malaysia sekarang tengah jalan kempen hybrid dan ride. Kalau beli model eHEV, ada rebate tambahan, servis percuma dan peluang bawa Prelude ini selama seminggu. Best tu. Dan macam geng, on tak on, ngam beli untuk bini gak ni, anda pakai Civic Type R, bini pakai Prelude. Ngam soy.